Okey. Ya. Ini seorang penyampai radio di Hot FM. Dalam segmen Pokwas TS Luas Kejar. Akak-akak macam dalam dewan, kita panggil tuan-tuan yang berada di luar sana. Alhamdulillahilladzi wafaqqana li ta'atihi wa hadana li ibadatihi wa khassana bi risalatihi habibihi wa rasulihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Segala kepujian dan kesyukuran dipersembahkan kehadirat ya Allah, kami memohon bantuan dan pertolongan. Allahumma ya akramal akramin, kami dengan segala rendah diri memohon agar Engkau kurniakan kami dan hamba-hamba-Mu sekalian dengan taufik dan hidayah, sentiasa di bawah pimpinan dan petunjuk-Mu ya Allah. Mudah-mudahan segala usaha dan amal yang kami tunaikan akan mendapat sepenuh kejayaan dalam keredaan dan restu-Mu di sepanjang zaman. Allahumma ya malikad dunya, Malaysia ini, dan rahmatilah di bawah perlindungan-Mu sekalian yang bersangkutan dengannya. Semoga mendapat petunjuk dari-Mu ke jalan yang Engkau ridhai, serta dengan penuh kehormatan dan kesucian, di samping meninggikan syiar-Mu dalam semua bidang. Allahumma ya malikal yaumiddin, peliharakanlah kami dan negara kami daripada segala bala bencana. Jauhkanlah kami sekalian daripada segala ancaman dan pengkhianatan. Bersihkanlah negara kami dari segala anasir jahat. Pandulah kami semua ke jalan yang benar, adil dan saksama dalam melaksanakan tanggungjawab dan diamanahkan. Ketuhanan kepada Dun Segarang N24 kepada Tuan Haji Yuslah bin Ismail. Allahumma bika nasta'in wa 'alaika natawakkal wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Irhamna ya rabbana fa innaka antal arhamur rahimin. Sallallahu wa sallama ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majelis sudah terima kasih atas wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan, kita beri tepukan dekat barisan depan ni saudara KJ Dato' Abdul Muttalib, saudara Zaidi Jaafar, calon RM25.09. Puas sikit. Bangun, kita selawat dua bait aja tuan-tuan dan puan. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih tuan-tuan dan puan, sila duduk. Tuan-tuan dan puan, mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan. Sekali lagi saya hargai kehadiran tuan-tuan dan puan, kehadiran yang saudara KJ tuan-tuan dan puan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengajar dan Majlis. Saya doakan satu hari awak dapat menang anugerah bintang popular yang kita raikan pada hari ini. Saudara Yuslah Ismail, calon Barisan Nasional Dun Segarang. Ada UMNO Negeri Selangor, Datuk Gerang Muttalib, Saudara Tuan Haji Nazim, wakil-wakil rakyat lama kita, ya, saya minta kita bagi tepukan kepada mereka. Tuan Syam, terima kasih, bekas ahli parlimen. Tuan Haji Aziz, bekas adun kita. Negeri Selangor sama dengan kita juga.
Lepas itu saya pergi ke Parit Yani, memberi sokongan kepada calon kita di Parit Yani. Pas Parit Yani barulah saya pergi ke Rengit, dan alhamdulillah sampai juga ke Senggarang. Ya. Ini Batu Pahat, dua-dua kawasan panas. Panas sikit lah kan? Panas sikit, ya. Dan yang berhormat Saudara Yu, boleh? Boleh ya? Tuan-tuan, awak sampai Melaka. Tahun depan bubar parlimen, kita menang Malaysia sampai insyaAllah. Rindu kan? Dah berapa tahun? Dah 8 tahun. Tahun 2018 tuan-tuan, ingat lagi? 2018. Sebelum itu macam-macam kita buat. Ya? Macam-macam transformasi kita buat. Zaman Dato' Najib, sebelum tu zaman Pak Lah, sebelum tu zaman Dr. Mahathir. Dr. Mahathir lama lah. Ini saja negeri Johor. Itu yang menjadi pertaruhan kali ini tuan-tuan. Sebab itulah contoh ini sejarah. Daripada jalan, daripada macam-macam lah projek. Saya dapat laporan tadi, Saudara Yusra, cemerlang perkhidmatan awak selama 4 tahun yang lepas ini. Tak ada sebab kita nak tukar dia. Betul ke tidak? Buat kerja dengan baik, cemerlang, sentiasa berada dengan masyarakat. Tetapi biasalah tuan-tuan, bila datang pilihan raya, orang datang nak ganggu. Orang datang sebab dia nak kononnya tukar kerajaan negeri. Terima kasih negeri Johor tuan-tuan. Saya tahu lah cara macam mana J2 mentapik ataupun kalau terpaksa kerja kat Singapura pun tak payahlah nak tunggu berjam-jam di tambak Johor tu. Dalam tempoh masa 10 minit boleh sampai ke Singapura. Ini semua jasa dengan wawasan mati apa tuan-tuan? Rindu ke tidak Barisan Nasional? Sebab itu tuan-tuan, saya nak kita menang 12 hari bulan esok hari. Dato' On Hafiz angkat sumpah semula sebagai Menteri Besar Johor. Gelombang biru bermula di selatan Johor, pergi ke Negeri Sembilan, datang balik ke Melaka. Tahun depan PRU kita tawan Malaysia tuan-tuan. Boleh? Itu cerita PRN Johor tuan-tuan. Dia bukan menang di Senggarang saja. Kita nak buat gelombang. Saya pun dah balik UMNO tuan-tuan. Saya 3 tahun 3 bulan tuan-tuan, saya dibuang daripada UMNO. Saya diusir keluar daripada rumah bangsa UMNO. Waktu tuan-tuan perempuan, ahli-ahli UMNO semua berada dalam rumah UMNO, saya sedang merayau di luar. Macam-macam saya buat tuan-tuan. Dalam 3 tahun saya merayau ni tuan-tuan, kadang-kadang adalah orang datang jumpa saya, KJ, awak tak payah nak merayau kat dalam hutan ni, ya. Kalau menang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor 2 dengan nombor 3. Nombor 2, nombor 3. Dia dua sekali. Mana kita berada?
Ya, okey. Undi Don Segarang, jangan lupa pada 11 hari bulan nanti untuk undi calon nombor 3 saudara Yusla Ismail. Ya, maju. Terima kasih. Thank you.